Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Azlina binti Saad dari SMK Taman Rajaya. Tajuk saya pada hari ini ialah Kebarangkalian Peristiwa Bergabung, Bab 9 Tingkatan 4. Kita terus kepada soalan. Kertas 2, soalan 3. Jadual 3 menunjukkan bilangan mengikut jantina di dalam dua buah kelas yang berbeza. Bilangan pengawas lelaki dalam kelas A tidak ditunjukkan. Seorang pengawas dipilih secara rawak dari setiap kelas. Dari jadual yang diberi, menunjukkan dua kelas iaitu kelas A dan kelas B. Kelas A ada pengawas lelaki dan pengawas perempuan. Begitu juga dengan kelas B ada pengawas lelaki dan pengawas perempuan. Soalan A. Cari nilai X jika kebarangkalian kedua-dua pengawas yang dipilih adalah berlainan jantina dari kelas yang berbeza ialah 7/18. Untuk memudahkan kita menjawab soalan ni, cikgu cadangkan buat gambar rajah pokok. Okey, kalau dilihat daripada soalan, seorang pengawas dipilih secara rawak dari setiap kelas. Dari ayat ni, kita boleh bahagikan gambar rajah pokok kita kepada dua bahagian iaitu A dan bahagian B. Okey, lihat semula jadual kelas A. Kelas A ada pengawas lelaki dan pengawas perempuan. Sama juga dengan kelas B, ada pengawas lelaki dan pengawas perempuan. Oleh itu, bahagian A terbahagi kepada dua cabang iaitu L dan P, lelaki dan perempuan. Sama juga untuk bahagian B, cabang terbahagi kepada dua bahagian LP. Untuk P pun sama juga L dan P. Okey, bahagian A, kebarangkalian L ialah X per X tambah 6. Kebarangkalian P 6 per X tambah 6. Untuk bahagian B, kebarangkalian L 2 per 12. Kebarangkalian P 10 per 12. Sama juga bahagian bawah 2 per 12 dan 10 per 12. Okay, daripada sini kita senaraikan ada 4 kesudahan di situ iaitu LL, L dari kelas A, L dari kelas B. Yang kedua, LP bermaksud L daripada kelas A, perempuan daripada kelas B. Dan seterusnya, PL, perempuan dari kelas A, L lelaki dari kelas B. PP, perempuan dari kelas A, perempuan daripada kelas B. Okey, kita lihat semula soalan kita di bahagian A. Kebarangkalian kedua-dua pengawas yang dipilih adalah berlainan jantina dari kelas yang berbeza ialah 7/18. Jadi berdasarkan gambar rajah pokok ada dua di situ iaitu kesudahan LP dan kesudahan yang kedua PL. Dan kita senaraikan kebarangkalian L dari kelas A, X per X tambah 6, darab dengan kebarangkalian P dari kelas B, 10/12. Tambah dengan kesudahan yang kedua. Kesudahan yang kedua, perempuan dari kelas A, kebarangkaliannya 6 per X tambah 6, darab dengan lelaki dari kelas B, 2/12. Jawapannya telah diberi pada soalan iaitu 7/18. Jadi di sini kita dapat satu persamaan. Bila kita selesaikan kita akan dapat nilai X yang diminta oleh soalan. Jadi boleh selesaikan cikgu, kalau anak murid cikgu persamaan yang panjang macam ni, cikgu lagi suka tekan calculator class with guna alpha. Jadi kita terus dapat jawapan X sama dengan 3. Kita ke soalan B. Soalan 3B. Hitung kebarangkalian kedua-dua pengawas yang dipilih adalah perempuan. Jadi senang kita rujuk gambar rajah pokok kita tadi. Dua-dua pengawas perempuan. Jadi ada satu kesudahan dua-dua pengawas perempuan iaitu
P, P. Okey, kita masukkan ke barangkalian P dari kelas A. 6 per 3 tambah 6. Di sini kita gantikan X tu dengan 3. Darab dengan kebarangkalian P dari kelas B 10 per 12. Jawapannya 5 per 9. Okey, soalan seterusnya. Hitung kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang pengawas lelaki dipilih. Seorang pengawas lelaki dipilih sekurang-kurangnya, kalau kita lihat pada gambar rajah pokok kita ada 3 jawapan, iaitu LL, LP dan PL. Agak banyak kalau kita senaraikan kebarangkalian terlalu panjang ya. Jadi cikgu cadangkan cara yang kedua kita boleh guna 1 tolak PP. Jadi kita masukkan kebarangkalian 1 tolak kebarangkalian P dari kelas A 6 per 9 darab dengan kebarangkalian P dari kelas B 10 per 12. Dan jawapannya 4 per 9. Okey, sekian daripada cikgu.